Assalamualaikum dan salam sejahtera. Proses yang kedua selepas melantik pentadbir adalah proses pembahagian. Jika waris telah memohon surat kuasa mentadbir atau kita panggil LA di Mahkamah Tinggi Sivil, proses seterusnya adalah proses pembahagian harta pusaka atau kita panggil distribution order. Dalam bahasa yang mudah kita panggil DO. Jadi, apa itu DO dalam bahasa yang mudah? DO adalah di mana semua waris bersetuju untuk membahagi harta pusaka si mati sama ada mengikut faraid atau mengikut persetujuan bersama. Contohnya, ada waris yang bersetuju ada 4 harta, ada 4 waris, maka kesemuanya bersetuju untuk memberi harta tersebut secara sama rata. Ia dibenarkan melalui proses permohonan distribution order. Dan kebiasaannya peguam akan memfailkan dokumen-dokumen yang berkaitan sebagaimana hasrat waris telah mendapat persetujuan bersama. Semoga bermanfaat.